kita tu. Cik masuk cik Boleh. Dia kena cabut lagi kuat. Oh, okey. Gas ni. Ni. Kamera ni? Ya, ya. Oh, betul. Bila cabut lagi kuat. Macam mana kalau dia cabut lagi kuat? Oh, dia, bila kita cabut dia lagi. Dia guna getah satu. Getah. Tak apa, buka. Ambil ni ada screwdriver. Screwdriver. Ya. Tahu lah. Okey. Buka ventilation. Dah. Dia dah buka ni. Ada screwdriver tu. Kalau pakai clean head boleh tak? Screwdriver. Oh ni. Okey. Ai, saya lupa gambar lah, cik. Cik, lakonan semula. Apa, cik? Jangan. Saya macam ni. Jangan sampai cik ambil gambar dekat komputer. Tengok. Kenapa, cik? Saya nampak bang. Lakonan semula. Alhamdulillah. Buah dia dah ya. Buah dah dah. Buah macam mana? Abang tekan je dah. Abang kalau ada bunyi, abang tekan ni ni valve dia ni. Di sini. Abang tekan je. Dia bunyi kan? Okey. Oh. Nanti. Itu je. Tak salah lah. Tak ada masalah. Buah di sini. Buah kan. Jangan boom. Tapi kalau boleh tempat yang kalau bunyi macam ni, tempat yang terbuka lah, jangan tempat yang ni mampat. Satu lagi, kalau ada bunyi si halus tu, abang pastikan getah ni dia kena betul kan. Ada getah ni yang bila kita plug in dengan ni, getah ni tak betul-betul ketat. Kena masukkan betul-betul. Tak dia keluar tu. Oh, ni kita okey lah ni. Kalau buat dia kan dia kalau ni dia akan bau juga. Dia akan bau. Ada keluar ni. Ada bunyi? Tak ada kan? Ya, tadi saya report dia kata apa terbakar? Kata terbakar. Kan dia yes. Oh, ni dia ada. Tak apa sebab ni dah. Buah dia ni gosok ni. Buah dia. Tapi kalau dia bunyi tu apa tekan lah banyak kali sampai dia tak bunyi. Tapi dia takut. Tukar baru je lah. Potong. Kesong baru tu. Kesong. Beli baru terus. Ya. Boleh aku gantung. Isteri bakar yang masak kita punya. yang tidak tahu apa-apa. Kau dah hantar ni? Biar masa tu lah, masa banyak lah. Beli tong baru je lah. Yalah. Berapa? 80 ke? Ni kan, ni kontrol tu kan? 80 ke 100? Kau ni dulu? Ni kontrol dulu. Gambar lagi. Laporan awal. Masa ada orang rumah ini, masa kita tidak apa-apa buat ni, tiba-tiba pula dia berlaku macam terbalik. Ya. Tempo dia. Selamat. Kasih mata. Tu tadi dia kata report kebakaran. Saya cakap bukan kebakaran, dia bocor kan. Gas bocor. Nanti kalau dia cakap dia bocor kan. lupa nanti on tu. Dia tak apa lah, tu je. Yalah. Tukar tong baru nanti ya. Ya. Terima kasih banyak. Tahu kan bang nak tukar macam mana? Tahu tukar ni? Tahu nak tukar ni? Tukar dia? Tukar kedai? Tahu tukar kedai ya? Ya. Ataupun panggil tu lori tu. Dia jual tong dia ada. Ya. Satu saya gambar ke dua? Dua dek. Nak saya pegang tu. Kita dah ini, kita tahu. Terus senyum tu nampak dia. Oh, cakap lah. Still. Handsome kan? Cik lah. Dia susah mau buat naik. Kau mau ambil
Cik Okay, mana? Wan? Okay, baik. Dari mana? Kerja dekat KL. Lepas tu nak ambil gambar cik berlakon. Solat mana bang? Batu Benny. Lepas tu ke cik incas ni? Batu Bening Batu Benny. Lepas tu atau cik yang incas ni? Ah, ai. Sudah. Oh. Kan? Batu Siap. Sila. Dari situ ada. Beres. Tapi LPG ni kalau tuan kan, kalau boleh letak tempat dia tempat yang terbuka bagi dia punya aliran udara tu juga. Kita ada tempat itu kan. Ha. Tapi bila kalau ada buat show jangan pastikan jangan ada sumber api dia. Kita tingkap. Kalau ada fountain tu buka dulu tingkat tu bagi. Terima kasih. Ni pun kamu. Reverse dah. Masuk sini. Kalau di kau ada. Jauh. Bahan bukti. Itu bahan bukti.